Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Meter apa ni? Okey, tengok. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, riding yang pertama dengan motor QJ Moto Fortress 350. Right, baru start jalan keluar dari Kodai Mat. Cuaca hari ni mendung. Kedai bagi duit minyak. Minyak tak ada, kena isi sendiri. Yo, isi minyak lu. Tak ada menolak. Okey, selesai isi minyak. Daripada tangki berkelip-kelip 27 ringgit sama dengan 13.17 liter. 27 ringgit. So tadi 13.17. Kalau bar tu memang dah habis lah. Yang merah tu pun tak ada tadi. Itu untuk isi minyak. Alright, jom siapa berjalan nak balik rumah. Aduh, ini tersilap, lupa nak bawa apa mic punya apa adapter dengan GoPro. Terpaksa buat video macam ni lah, pegang pakai tangan lah. Aduh. Okay, apa-apa, buat relax dulu. Kasih warm up dulu. Let's go. Okey, inilah dia motornya. Pergi kat kedai. Saya memang malas nak ambil video. Skuter memang ni lah problem. Dah berapa banyak skuter pakai, memang macam ni. Kalau kaki korang pijak apa berhabuk ke apa benda, ini memang problem. Memang akan kotor macam ni lah. Mungkin nak try nanti, sebab sebelum ni tak pernah try pakai yang apa steelnya tu kan. Kalau try tukar lepas ni, tengok sama ke atau ada beza sikit. Exhaust bau hangit tapi tak ada asap. Bau hangit. Wah, ni ada something kat sini. Tak perasan lah. Ada corner sikit. Okay, tu je lah. Tak ada nak cerita detail sangat lagi masa ni. Oh, tapi box dia memang ngam ni. Cun-cun macam ni. Tinggal nanti saya akan buat video yang lagi detail lah. Alright. Okay, itu saja untuk introduction. Sehingga kita jumpa pada video-video lain pada masa akan datang. Assalamualaikum and bye-bye.
Tadi mengagau mat, tak tahu cara nak buka minyak. Buka manual aku tadi, baca dulu kat pam minyak, baru isi minyak. Pisang. Okey, itu sajalah nak cerita first riding experience. So far mantap, mantul. Puas hati lah. Okay, tunggulah nanti video full review.